Aku kata dah. Sama dia nak mati. Dia nak makan. Oh, makan kan. Takkan kira badan bosku. Okey guys, jom kita ambil makanan king cobra. Yang pertama sekali aku nak bagi dekat Abu. Dekat Abu anak ulas sawun. Okey. Ni ulas sawun. Ini kita bagi dekat Abu. Tu. Dah tunggu depan pintu kan. Dah tunggu depan pintu ni. Nak makan betul ni. Nak makan benar ni. Duduk dalam lah dulu. Aku nak buka ni. Macam ni. Memang nak makan banyak ni. Aku kata dah. Sama dia nak makan. Memang dia nak makan. Masuk dalam. Okey, seekor selesai. Ni Abu. Nampak? Terus gigit je. Tak banyak. Tak dekat banyak. Terus makan. Ulas sawun. Okey. Selesai yang pertama. Jadi yang kedua ni kita ambil tahu tikus ni je lah. Okay. Kita sila-sila. Tahu tikus ni dia aktif pada waktu. Masak lah. Dia nak masak. Kita tengok lah dia nak makan ke tidak. Sebab tu kita tak bagi ulas sawur. Kita bagi ulas sawur tikus. Jadi kita biar je dalam ni. Nak tengok dia makan ke tidak. Apa? Kita tengok itu. Kita tengok ni gigi. 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 Dia nak makan. Makan kan. Terus makan. Sebulan baru kita kuarantin dia terus makan. Alhamdulillah. Anda yang baik. Alhamdulillah. Okey, kita biar dulu. Yang kita bagi makan dekat 2 ekor lagi. Yang lain.